kadang-kadang tu bosan juga asyik shoot video, asyik edit video. Bosan weh. Jadi aku pun dapatkan satu wireless controller daripada Asra. Yang ini adalah Lumos X1. So apa yang bestnya pasal ni? Jom aku tunjuk. Okay, so inilah dia punya controller. Nampak tak? Yang ini yang best, dia nampak segala dalam tu weh. So kalau kita on kan dekat button atas ni, wow, nampak tak? Dia punya lampu RGB dia memang lawa geng. Yang ini controller ni boleh cucuk dekat PC, laptop ataupun mobile sekalipun. Dan dia punya battery capacity dia 1000 mAh. Kali pakai dalam 2-3 kali game, why not? Controller ni dia bukan controller yang biasa-biasa tau. Dia ada Hall effect dekat dia punya bahagian joystick ni dan juga bahagian triggers. Dekat dalam kotak ni hampa akan dapat satu controller macam ni. Lepas tu dia ada bagi sekali dengan getah dekat joystick ni. Lepas tu dia ada bagi sekali dengan dongle. So yang ni boleh pakai lah untuk cucuk dekat PC. Aku ni jenis yang minat game bola ataupun game kereta je. Untuk game-game lain aku tak layan sangat. Untuk dua game tu memang aku layan lah. So aku beli FIFA 25 baru ni. Jadi aku pun try test pakai controller ni. Memang best weh. So kalau kita tengok dekat bahagian dalam ni, ini rupanya dia punya vibrator tu. Ui. So kalau kata bola tu kena tiang gol, ketang tu, dia vibrate. Dia punya level of vibration tu dia boleh adjust. Okay geng, so kat mana dapatkan controller daripada Asra ni? Aku sediakan link dekat bawah.